Lepas dia daripada kejadian tu, aku terus ambil keputusan untuk tak nak tinggal kat hostel lagi. Karim, lu bagus main apa? Pagi tadi Kak Lima. Kak Lima macam mana sekarang? Sihat? Alhamdulillah. Sihat-sihat Kak Lima. Macam ni lah Karim. Bukan cuti semester ke sekarang ni? Cuti semester apa lagi Kak Lima? Saya dah habis belajar diploma perfilman digital event Mara Lembang tau. Sekarang saya kerja bawa KL Motion buat filem. Oh, hebat kau Karim. Cepat kau dapat kerja ya? Bagus macam tu. Alhamdulillah, rezeki Kak Lima. Nanti bolehlah datang nak masuk event Mara Lembang tu. Diorang pengajian ditanggung Mara. Ditanggung oleh Mara. Oi, terbaik tu Karim. Mak kena hantar anak Kak Lima kat sana lah si Aina tu nanti. Engkau ni, sengih dari tadi. Kan order ke? Makan-makan ke? Minum-minum ke? Tak? Alhamdulillah. Orang. Lima, saya tarik kau satu, kurang manis. Apalah tengok cerita hantu malam-malam raya ni. Tak ada cerita lain ke? Balik-balik hantu. Harut semua ni. Apa menyangka dia? Kau belum kena, bolehlah cakap macam tu. Alah Samad, sekarang zaman canggih. Kalau betul hantu setan tu wujud, dah viral dah kat TikTok. Kau ni, orang tua dulu pesan, malam raya ni lain macam sikit. Setan, jin, semua dilepaskan. Setan. Cerita pasal setan dilepaskan ni, aku pernah nampak dengan mata aku sendiri. 30 tahun dulu. Malam raya. Macam malam ni, orang kampung cakap setan terlepas. Tapi apa yang aku nampak malam tu bukan setan biasa. Cerita dia macam ni. Korang ni, maghrib lah ni. Pergi balik. Alah, Pergi balik, maghrib lah ni. Bukan masa. Pergi balik. Nanti kita main lah. Main kat rumah kau lah. Angin petang menyapa pipi, motor lama berbunyi, bawa rindu yang tak terhenti. Bukit hijau melambai, langit jingga hampir pergi. Rosak lagi ke ni motor tu? Biasa lah cu. Rumah kayu masih berdiri, bau dapur dari jendela, seperti masa tak pernah lari. Angah, agak-agak mak buat lagi tak rendang tahun ni? Mestilah. Mak mana pernah miss buat rendang tiap kali raya. Bawa hati yang lama sunyi di tangga rumah pusaka. Ada doa tunggu kami. Sedapnya bau. Dah jom, kita buka puasa dulu.
Acu mandi dululah. Angah makan dulu. Okey? Hai Mak. Awal masak rendang hari ni. Mak, mainlah buka puasa dulu ni. Penat sangat ke Mak? Mak, tak apa Mak. Tengah mandi dulu Mak. Akta Kerja 1995 dipinda bagi membolehkan waktu kerja anjal. Kabinet arah tubuh jawatankuasa atasi banjir kilat terutama di bandar. Sistem bekerja waktu anjal akan diwujudkan bagi menggalakkan pesara dan suri rumah menyertai pasaran buruh. Ia antara kandungan draft pindaan Akta Kerja 1955 yang akan dilaksanakan tahun ini. Sistem itu bertujuan membantu mengurangkan masalah kekurangan pekerja yang dihadapi negara ini. Angah mana? Mak mana? Mak, bukan dekat sini ke tadi? Assalamualaikum. Along. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mari Along. Allah, khabar. Baik. Amboi Mak, sedapnya bau rendang Mak. Awalnya Mak masak rendang. Iya, memang awal. Masuk. Mak. Mak pergi surau ke? Kenapa kamu berdua pandang Mak macam tu? Yelah, Mak pergi surau. Kan tadi petang Mak dah cakap. Lupa.
ni? Dah. Ni semua dah ada. Mari kita makan sama-sama. Sihat? Ha? Sayang? Tak makan ke? Diet Cukup. Dengan izin Allah, apa yang membantu malam ini aku lepaskan. Tugas kau dah selesai. Jangan datang lagi. Jangan ganggu anak cucu aku lagi. 7 keturunan kami. Aku lepaskan kau. Tapi kan, aku dapat rasa setan tu tak pergi jauh. Dia cari tuan yang baru. Setan tu, kalau dia terlepas, dia akan cari balik jalan untuk pulang. Bukan pada orang yang saksikan dia. Bukan pada orang yang nampak dia, tak. Dia akan ikut darah. Warisan. Dalam sunyi malam yang tak berbintang, aku berdiri di antara bayang. Kau bukan milikku, bukan takdirku, namun namamu tetap ku panggil pilu. Ada janji yang tak pernah tertulis, ada kasih yang tak pernah diizinkan. Kita terikat tanpa restu langit dalam rahasia yang tak mampu ku padam.
Dimulai dengan bismillah. Terfikir ketika mengunyah. Masih bulan puasa, tapi otak angan tak sudah. Bukannya hati tak sabar, tapi hanya mahu bersedia. Baju raya cek, kasut raya cek, dua raya dah dalam kocek. 9, 4, take 1. Sudah ready aku nak Action. Makan. Sekali raya Aidilfitri, pakat jumpa family. Nak story mori. So apa tu? Check, check, check. Raya check. Bagus ke? Sampai kampung alhamdulillah, dapat jumpa ibu dan ayah. Belum habis nak lelah, baru duduk. Oh, ya, betul-betul. Dia tukar weh. Dia tukar. Dia tukar. Tapi hanya mahu bersedia. Baju raya cek, kasut raya cek, duit raya dah dalam kocek. Kuih raya cek, servis kereta cek, sudah ready aku nak balik. Setahun sekali raya Aidilfitri, pakat jumpa family. Nak story mori. So apa tu? Check, check, check. Raya check. Okey, aku pula. Baju raya. Yang jebat. Baju raya, kasut raya, duit raya, kuih raya. Baju raya, kasut raya, duit raya, kuih raya. Sepatutnya sekarang aku dah tidur lah. Dah pukul berapa? Silent. Turun. Duit raya dah dalam kocek. Kuih raya cek. Nama apa ah, Man? Setahun sekali raya Aidilfitri, pakat jumpa family. So apa tu? Check, 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 raya check. Scene 30, take 41. Kami, kru produksi Rendang Terakhir, Tibet Mara Rembau dan KL Motion ingin mengucapkan selamat